Ramadan. Bahagiana. Macam mana ni? Nak balik duit. Kita orang lupa nak beli ayam. Ampun, Kak. Kak, janganlah marah. Kan bulan puasa. Betul-betul. Sabar je lah. Pergi mandi cepat. Cepat jalan. Tunggu apa lagi? Upin, Ipin! Aku nak balik berbuka. Bukan kau puasa pun. Cepat, Ros. Kejap lagi dah nak berbuka. Ya, Opa. Ini je. Amboi. Sudah gaharu cendana pula. Sudah tahu bertanya pula. Nak kenalah ni. Siapa suruh lupa beli ayam? Upin, Ipin, suka puasa? Suka. Seronok? Seronok. Tapi kenapa Opah tengok macam tak seronok? Nampak masam je. Sebab makan tak sedap. Tak ada ayam gurih. Sebab Akak marah. Salah siapa? Kita orang. Tahu pun. Lain kali buat kerja dulu. Lepas tu baru pergi main. Faham? Faham, Akak. Tak baik merungut dan marah-marah depan rezeki yang Tuhan bagi. Kita patut bersyukur ada makanan. Minta maaf ya, Kak. Yelah. Lain kali jangan buat lagi. Janji. Janji. Macam tulah. Baru seronok nak berbuka, kan? Allahu Akbar, Allah. Dah, baca doa buka puasa. Ingat lagi? Ingat. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kurang. Hai. Nama saya Upin. Ini adik saya, Ipin. Kami kembar. Betul. Ipin lambat 5 minit je. Kawan-kawan, kita orang seronok sangat bila bulan puasa. Tahu kenapa? Tahu. Ada masa Ramadan. Kat situ ada jual banyak makanan. Ish, kau ni asyik makan je tahu. Mestilah. Apa-apa pun yang Ipin paling suka ialah ayam goreng Kak Ros. Aduh. Kawan-kawan, Opa kata puasa ni bukan berlapar dahaga saja. Bulan puasa, dia boleh menambah banyak pahala dengan mengaji, bertadarus, sembahyang tarawih. Tapi jangan tak sembahyang 5 waktu pula. Betul tu. Apa-apa pun kena puasa. Oi, mari tolong atuk kucing telur ayam ni. Lagi bagus. Dapat pahala. Tunggu. Aku belum habis cakap. Tadi makan aku cakap pula. Ya, saya pun.